Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku, Cikgu Offroad. Apa yang kita nampak di hadapan kita sekarang ialah jentolak yang bertungku lumus nak membetulkan jalan, nak bagi rata jalan untuk progres pembinaan jalan perhubungan desa. Ini laluan yang selalu aku ambil video yang ada banyak kayu tu kan, yang jalan, yang naik motor macam kuda kan. Ini laluannya. Dia tengah rata kan. Cuma baru aku perasan kat sini, laluan yang kayu banyak tempoh hari, rupa-rupanya bawah tu dah berlapis-lapis kayu balak. Ini dia, dah berlapis-lapis kayu balak. Maksudnya dulu, masa zaman ada balak dulu, memang kawasan ni macam kawasan yang kritikal. Sebab mungkin kawasannya agak lembap berbanding dengan kawasan tempat lain, kerana aku nampak ada aliran anak sungai. Dan seterusnya, kalau korang perasan di belah-belah sini, di bahagian gaung ni, aku nampak, kalau aku tengok, tak tahulah dalam kamera nampak ke tak, bawah sana ada air terjun weh. Baru aku perasan bawah ni ada air terjun. Tapi tak tahulah air terjun tu turun sampai mana kan? Sebab ini memang gaung yang dalam kan. Memang gaung yang dalam, tak beranilah nak turun ke bawah. Ini kalau jatuh tak jumpa mayat ni. Jadi inilah dia projek pembinaan jalan perhubungan desa yang sedang orang kata sedang rancak sekarang lah. Sedang rancak. Dan kami sebenarnya terkandas ni, kami tak boleh lalu. Jadi kami kena tunggu jentolak tu, excavator tu, untuk ratakan jalan, baru kami boleh lalu. Berapa lama kami tersadai kat sini, tak tahulah. Tapi bersama aku ialah Cikgu Pejal, Cikgu Zul dan juga Cikgu Jai, yang turut sama-sama terkandas. Aku ada banyak video sebenarnya, tapi aku tak ada masa nak edit. Jadi aku simpan entah berapa episod dah. Entah berapa episod dah. Tak apalah, sampai masa nanti aku free aku boleh edit. Janji videonya ada kan. Ramai sangat, sebab ramai sangat yang duk tanya kan, Cikgu, mana video YouTube? Mana video YouTube? Lama tak upload kan video di YouTube. Jadi aku sebenarnya ada lah video, tapi itu kengkangan masa, sibuk sikit nak edit video dan sebagainya, tak ada masa. Sebab video YouTube ni dia macam panjang sikit, dia tak macam kita edit video TikTok, video Facebook kan, lain. Bila YouTube ni panjang, dia ambil masa yang panjang. Lepas tu nak render lama, lepas tu nak upload pun lama. Tak apalah, aku simpan videonya sampai masa nanti aku upload juga. Aku upload sebab aku tak nak bagi korang semua tertunggu-tunggu, kesian lah. Jadi inilah dia laluan yang korang nampak sekarang. Kita sekarang dalam hutan. Cuaca baik, alhamdulillah. Di tengah-tengah hutan, tengah-tengah bukit. Di kawasan ada yang dalam video sebelum ni aku share yang apa, video yang naik motor tu macam naik kuda. Ada kan laluan tu. Laluan tu tak pernah kering, basah je selalu inilah dia. Jadi kita tengoklah berapa lama kita tersadai kat sini. Ya, dah boleh lalu. Motor siapa start dulu? Gijak dulu ya. Gi demo dulu gi. Lalu demo best bak lah ni. Ya gi. Tolak dah. Dah.
Laudan. Ini kalau hujan ni best ni. Kalau hujan, dengan selupnya, dengan cairnya lepas ni. Ni Bukit Bendera ni Bukit Bendera. Apa? Mana ni? Oh, main lah lu. Main. Belum lagi gelek itulah rupa nampak macam ni. Balik hujung minggu ni sebelum Deepavali, insyaAllah jalan dah cantik Tidak lagi bulan dah sampai ke Pusbala. Laju, cuma lepas Deepavali hujan break. Masak. Buluh tajam ni bahaya ni. Oh, sedap kalau hujan ni. Oh, sampai sini je. Lepas tu jalan kembali macam biasa. Hai. Itulah dia sedikit sebanyak jalan perhubungan desa yang dalam progres pembinaan Moga-moga lepas ni ada jalan yang baik, jalan yang cantik. Mudahlah orang kampung nak keluar untuk apa-apa urusan ke pekan terdekat atau bandar berurusan. Akar rotan tak bahaya. Tayar baru aku pakai tayar tu pakai dah tukar tayar baru ni, rasa macam best sangat. Bunga tebal sesuai dengan jalan sekarang, memang champion lah. Anak sungai. Ni sungai kecil weh. Ni sungai kecil. Belanja korang view dari kamera baru. Lepas tu kawasannya berbatu-batu lepas tu. Lepas ni kalau dah sapu lepas ni tak ada dah. Jalan batu-batu macam ni, lancar je kan. Bukit Batu Bula, Bukit Kubur, Bukit Batu Kubur. Ini Bukit Batu Kubur inilah dia Bukit Batu Kubur. Masih lagi ekstrim kat sini.
punya jurang juga. Tapi korang nampak tak, EF5 memang champion dalam hutan relax je, senang je motor yang ringan, motor yang rendah, yang kontrol senang, minyak jimat, cepat, mudah. Apa lagi, inilah motor yang champion. Dah bertahun-tahun, sejak dulu lagi motor ni lah yang champion. Tak payah cerita lah motor lain termasuk motor aku, bukan champion. Yang champion ialah EF5. Apa dia steady je, tak jai. Ni Sungai Balak. Aku panggil Sungai Balak sebab ada pokok balak merentangi sungai ni. Ya geng, kita stop sini dulu. Sampai Lata Gajah dah. Dah sampai Lata Gajah. Nyaris-nyaris guys, nak balik motor. Nyaris. Alright. 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 Pastikan pada mana tu ada 4 ke 5 buah motocross tadi. Salam perkenalan dari aku. Tak sempat nak beritahu siapa dia, orang pun tengah laju.
pernah apa, lari daripada gajah. Abang besar. Orang jangan tengok naik motor macam ni rasa perik je kan. Tak. Ini normal lah macam ni. Ni bawa dalam keadaan slow ni, santai ni. Kita sebenarnya dah nak sampai Pokok Balah sebenarnya. Dari sini aku nak belanja satu view untuk korang. Sungai Barong. Ni Sungai Barong. Tengoklah betapa jernih ni. Sungai Barong Sungai Barong. Cantik Nanti bila dah siap jalan nanti, korang datanglah sini. Kalau korang trio tengok video aku sebelum ni kan, tempat-tempat cantik, korang datanglah sini lepas ni. Tak tahu geng daripada mana tu. Dia orang mesti stay di Datuk ni. Ni Kampung Barong. Ni Kampung Barong. Kita daki Bukit Barong dulu. Depan aku Cikgu Pejat yang dah 18 tahun ni. Umur Cikgu Pejat 48. Beza 2 tahun dengan aku 47, aku 46, dia 48. Lama korang tak tengok video daripada Cikgu Offroad Aku minta maaf banyak-banyak dah. Minta maaf banyak-banyak. Tapi kalau korang nak tengok video, korang boleh pergi ke Facebook aku. Aku buka update di sana sekarang, di Facebook. Sebab di Facebook ni, sebab kita ambil video vertical, so nanti kita boleh share di TikTok, lepas tu di Facebook dalam waktu yang sama. Macam YouTube kena kena video yang landscape punya view. Jadi ada genggangan lah kat situ, Adalah aku ambil, tapi nak kena banyak kerja lah sikit.
apalah, aku cuba dah sampai kampung. Dah sampai kampung Ipes. Ni kampung Ipes. Aku harap dalam video ni korang akan nampak rumah-rumah orang kampung di tepi-tepi jalan ni. Nanti aku cuba adjust lah dalam video nanti. Lepas kampung Ipes, kampung Sidak. Lepas kampung Sidak, kampung Teloi. Lepas kampung Teloi, kampung Perawas. Lepas kampung Perawas, kampung Manjoy. Lepas kampung Manjoy, kampung Bala Lama. Lepas Bala Lama, kampung Magel. Lepas tu kampung Dakuh. Macam lah kat sini. Panjang cerita ni, banyak cerita. Banyak kampung kat sini. Orang nampak macam azab kan. Ini pemandangan biasa lah kawasan pedalaman. Nama dia kawasan pedalaman. Tapi korang pergi komen pelik-pelik pula kan. Dah nama kampung kawasan pedalaman. Macam ni lah rupanya. Tak payah nak pelik sangat Kalau kawasan-kawasan dekat dengan Pekan, kalau kawasan-kawasan dekat dengan bandar, dengan Pekan, takkan ada lah tempat macam ni, jalan macam ni kan. Mustahil ada jalan macam ni. Ni sebab kawasan pedalaman Jadi korang kena faham kat situ istilah pedalaman tu. Bukan istilah kawasan Pekan, bandar, kampung biasa-biasa. Tak. Istilah pedalaman. Korang kena faham kat situ tu aku kadang-kadang geli hati jugalah bila baca komen Macam seolah-olah macam baru tengok sekali video aku, terus dah buat kesimpulan macam-macam. Kena follow aku dari dulu-dulu lagi. Kena follow, tengok YouTube, tengok Facebook, tengok TikTok. Baru korang akan faham jalan ceritanya. Lepas ni kita sampai di kampung Sidak. Kampung Sidak Ni kampung Sidak. Jalan nak menuju sampai ke sekolah macam ni lah. Tak jauh dah dengan sekolah. Lebih kurang dalam beberapa minit lagi kita sampai sekolah. Sekejap lagi kita sampai sekolah. Dalam beberapa minit kita akan sampai ke sekolah. Lepas tu kampung Teloi. Kampung Teloi ni yang ada jambatan gantung. Lepas tu kampung Teloi yang ada jambatan gantung. Banyak aku bawa korang jalan-jalan hari ni tapi aku harap view daripada video baru, view daripada kamera baru ni tak menghamparkan lah.
Nanti kita akan lalu ikut jambatan gantung yang baru siap tempoh hari. Ini dia jambatan gantung tempoh hari. Nanti petang garang kita datang sini ya. Dari sini hanya seminit 2 sampai ke sekolah. Tapi laluan berbatu macam biasalah. Baru biasa. Sakit pinggang korang nonton Ada banyak kali aku baca komen macam tu. Tengok cikgu bawa motor pun dah sakit pinggang. Dah biasa gini 5 tahun dah gini. Cikgu Faizal lagi dah lama. Cikgu Faizal tu 2008 Sekarang 2025, 12 tahun dah kira steady je. Bila hari bulan aku cakap kat dia, kau tak payah balik je. Hukum kau pun aku dah tanda dah. Okey, inilah dia. Selamat datang ke SK Balar, Gong Usang, Kelantan. Ni. Sekolah Kebangsaan Balar di alamat PPD Gong Usang, tingkat 1 Wisma Persekutuan Gong Usang, Kelantan. Okey. Jalan. Inilah dia. Di belah kiri aku ialah asrama perempuan. Di belah kiri aku depan ni pula ialah asrama lelaki. Dad. Lepas tu kita nak masuk sampai rumah kami lah. Ini rumah kami kat sini. Ini rumah kami kat sini. Ni. Tapi aku nak pergi belakang sekejap. Aku nak pergi shoot video, nak pergi basuh motor, nak pergi shoot video sekejap. Ni masih lagi rumah cikgu. Ada tanya mana cikgu, rumah cikgu tinggal kat mana. Ni rumah lah. Ni rumah kami. Di rumah Cikgu Zainuri kejap. Di rumah Cikgu Zainuri. Woo! Okeylah geng. Sampai sini sajalah untuk cerita hari ni. Nanti kita jumpa lagi di lain masa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.